Nana nak buat ayam grill cicah dengan sos ala-ala Thai. Benda ni hampa makan pagi ke, malam ke, petang ke, pun nak buat santai-santai pun memang macam. Masak apa? Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Farina. Masak apa? Okey, so hari ni kita nak buat jenis grill-grill sikit. Ada goreng-goreng juga. Nak buat apa? Nana nak buat ayam grill cicah dengan sos ala-ala Thai. Dan juga kita punya daging goreng. Okey, so untuk ayam kita nak pakai bahan apa? Daging nak pakai bahan apa? Kita tengok apa yang kita nak guna. Let's go. Tara! Inilah bahan ayam yang kita perap. Untuk buat ayam grill, kita kena perapkan dia. So, apa bahan yang Nana guna untuk perap? Nana pakai sos tiram. Untuk sos tiram, kita pakai black pepper. Okey, black pepper sauce ni. Dan juga Nana pakai madu. Dan satu lagi bahan, Nana pakai paprika. Okey, sobok paprika bagi dia pedas-pedas sikit. Lada hitam Nana tumbuk-tumbuk dan guikan dia semua. Macam tu. So bahan-bahan dia yang ni je lah untuk perap ayam. So hampa perap je, gui je semua, bubuh agak-agak tau. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sikit. Okey, agaklah ayam hampa banyak-banyak. So kita perapkan dia lagi lama lagi sedap biar dia masuk dalam isi tu. Bila kita grill sekali nak makan baru macam. Okey, tadi yang bahan untuk ayam grill kita kan. So mudah kan, nampak tak? Bahan dia pun simple-simple, akan tinggal gui-gui saja. So kita tengok pula untuk daging. Okey, so daging Nana dah rebui. Kita bagi kelai-kelai sikit. Nana punya style daging goreng kita rebui sebab nak bagi dia lembut-lembut. Kelai-kelai macam tu. Nana akan pakai sat lagi lada hitam. Nana akan pakai kunyit, garam. Okey, so sos tiram dan juga garam, bawang dan cabai. Okey, so lah ni kita buat dulu bahan dia. Sat lagi kita nak gorengkan dia. Let's go. Okey, kan kita nak buat kita punya daging goreng tu. Lada ni, okey, yang sebiji-sebiji ni kita tumbuk-tumbuk. Kalau lada hampa dah jenis apa dah halus-halus tu tak apalah. So kita tumbuk bagi halus-halus. Sekali lagi kita nak masuk kat dalam kita punya daging. Okey, so stand by. Tada! Inilah kita punya daging tu. Jomlah kita nak goreng kita punya daging. Okey, so masukkan je dalam minyak panas. Okey, daging yang kita dah potong-potong kelai-kelaikan dia sikit tu. Masukkan semua. Okey sayang, so sambil-sambil kita dah gorengkan daging kita dalam minyak panas tu. Okey, kita masukkan kita punya ayak yang rebus daging tadi. Masukkan ayak rebus daging tadi. Masukkan je semua dalam ni. Begitu. Nampak tak? Okey, agak-agak lah. Kalau hampa suka macam kuah dia banyak sikit, buburlah banyak. Kalau tak mau kuah terlalu banyak, bubur sikit je ayak dia tu. Okey, guna balik ayak daging tadi nah. Okey, so let's go. Alright sayang, so next step Nana nak masukkan bahan-bahan dia. Okey, so Nana akan masukkan sedikit kita punya apa kata sabuk kunyit. Nak kuning-kuningkan dia sikit macam tu. Masukkanlah agak-agak je. Okey, jangan terlalu banyak lah. Sat lagi kuning menyengau. Okey, agak-agak sahaja. So next kita akan masukkan kita punya sos tiram. Okey, semua pakai agak-agak saja. Okey, cara masak yang orang kata sedap dia kena agak-agak je lah. Agak-agak tuang tu cukup-cukup rasa. Begitu. So dah masukkan sos tiram. Nana nak masukkan Nana punya garam. Okey, bubur garam sikit. Okey, perasakan dia tak, perisa-perisakan dia bubur garam. Lagi Nana belum tumpah habis tu. So Nana akan masukkan cube ayam seketui. Nana bus seketui, kacau-kacau dulu dan Nana akan masukkan cabai. So settle. Okey, sat lagi rasa lah. Kalau hampa tak puasa boleh rasa. Kalau puasa orang lagu ni tunggulah sat lagi buka puasa. Sebab tu kita main agak-agak sahaja. So kita tunggu sat, masakkan dia dulu. Tunggu sat lagi kita ke next step. Okey, let's go. Ni hampa kalik-kalik duk sembang tadi, duk cakap main lupa nak masuk kita punya lada hitam. Kita dah tumbuk tadi. Bubuh dia. Ni kalau tak ada ni dia macam tak perfect lah. Dia kena ada. Lupa ni kalau tak jadikan ke. Okey, so kita tunggulah next step. Let's go. Okey, so kita dah goreng-goreng ni. Pergi nampak tak? Makin keringkan dia, makin pecah-pecah minyakkan dia macam tu. So daging ni kita dah rebus, so jadi tak kalut sangat lah. Tak kalut lah dia nak keras kau nak lihat sebab kita dah rebus kan dia memang akan lembut. Cuma kita nak bagi dia pecah minyak, nak garingkan dia kat dalam kita punya minyak tu. Okey, so kita tunggulah. So sambil-sambil tu kan, ngangor saja kan. Jenis juga. Jomlah kita buat kita punya sos yang kita nak cicah dengan ayam grill kita sat lagi. Let's go. Zas. Inilah bahan blend kita yang kita nak buat sos ala-ala Thai tu. Apa yang kita perlu? Bawang putih, cabai melaka merah, cabai melaka putih. Cabai melaka hijau, merah dan bawang putih. Dan Nana punya daun ketumbar. Daun ketumbar ni kena ada, barulah dia kena ada. So batang dia sat lagi ni tak akak dia, kita akan potong, kita katuk-katuk, kita masukkan dalam sos tu. Macam mana nak buat? Sat lagi kita tengok. Okey, jom kita nak blend kasak dulu. Let's go. Tada! Jom kita nak buat kita punya sos tadi dah lepas blend. Okey, masukkanlah dalam mangkuk kita nak bancur dia. So yang ni batang ketumbar yang Nana dah katuk-katuk pecah-pecahkan dia. Ni lah nak pendapkan dia penambah rasa. Memang tip. Okey, sos ala Thai. So nak pakai apa? Okey, kita akan pakai kita punya sos ikan untuk masin-masinkan dia sikit, jangan banyak sangat takut terlalu masin. So kita tak payah pakai garam lah, kita pakai ni.
Okey, Nana akan masukkan kita punya ayak limau. Okey, kalau nak pakai perahan limau pun boleh. Cuma kena banyak sikit lah. So, pakai yang ni lagi mudah. Okey, tinggal tuang je. Macam tu. So, tuanglah semua. Kita nak makan ramai sekejap lagi. Okey. So, nampak tak bancuh je. Dan kita akan masukkan sos tiram. So, bahan dia mudah. Okey, untuk bancuh dia perlu sos tiram, perlu sos ikan, kita punya ayak limau, garam. Garam tak payah. Kita pakai gula. Macam tu. Nah, garam kita dah pakai ayak ikan kita. Gui dia macam tu. Bubuhlah sos tiram. Okey, sekejap lagi bubuh garam. Dan kita buat sampai secukup rasa. Bagi ada rasa masam-masam, pedas-pedas, manis-manis. Kalau agak pedas sangat, hampa tambah lagi gula. Begitu. Okey? So, tunggu. Let's go. Alhamdulillah, siap dah kita punya sos Thai kita. So, dalam sos ni, kita ada kita punya akar ketumbak tadi yang kita dah pecah-pecahkan. Dan kena masukkan dia ketumbak tu. So, hampa kacau-kacau lah. So, rasa dia memang akan padu. Sekarang ni kita nak tunggu kita punya daging goreng siap dan kita punya ayam grill. Okay, so kita tunggulah next step. Let's go. Okey sayang, tibalah masa untuk kita grill kita punya ayam yang kita dah perak berjam-jam tu. Okey, so panaskan kita punya belanga. Nana guna butter, buat sikit saja, jangan banyak sangat. Sekejap lagi keluar sendiri dia punya minyak ayam tu. Jadi jomlah kita grillkan kita punya chicken tu. Okay, so pergi letak susun-susun dia kat atas ni. Macam tu. Api jangan kuat sangat lah, sekejap lagi takut hangit tak masak dalam. So api kecil saja, sederhana macam gitu. Nak grill-grillkan dia. So, untuk ayam grill ni, kalau kita nak masakkan isi dia bagi masak dalam kan, so kita tutup sikit bagi dia masak cantik. Sambil grill tu, kita tutup dia. Okay, so biarlah dia masak sekejap lagi. Isi dalam tu dia akan keluarkan dia punya minyak ayak sendiri lah. Okay, so kita tunggu sampai siap. Sekejap lagi kita hidang. Let's go. Alhamdulillah, siap dah lah kita punya masakan kan. Ayam grill, daging goreng kita dan kita punya sos Thai. So, yang ni daging goreng kita. Okay, so untuk daging goreng, tadi Nana ada tambah lah. Orang kata daun limau perut supaya dia punya rasa tu keluar lagi mantap. Macam tu. Nah, okay dah, yang ni ayam grill dan kita punya sos Thai. So, hampa try lah no. Sebab apa? Sebab benda ni hampa makan pagi ke, malam ke, petang ke untuk ayam grill dengan cicah-cicah ni, hampa nak buat santai-santai pun memang mantap. Okay, so boleh lah kalau tak mau makan nasi, diet pun boleh je. Buat ayam ni, cicah dengan ni. Dia begitu. Okay, so jangan lupa untuk subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan, adik-beradik, hora-hora kampung. Okay, macam mana nak buat ayam grill? Macam mana nak buat kita punya daging? Okay, dan kita punya sos Thai. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okay, sebab kita nak jumpa lagi di next video. Okay, so sayang, jumpa lagi.